Nama saya Nurul. Umur saya 29 tahun dan saya mencari rezeki dengan mengajar pihak sekolah, restoran dan keluarga tentang bagaimana satu gigitan yang cuai boleh menghantar seseorang terus ke bilik kecemasan. Jadi, apabila abang saya, Ghazali, menolak semangkuk sup ketam krem pekat yang masih berasap ke hadapan saya semasa majlis makan malam keluarga besar kami sambil berkata, "Mari kita tengok sama ada dia betul-betul Allah." Saya tahu serta-merta bahawa ruang tamu itu bukan lagi tempat makan sekeluarga, tetapi telah bertukar menjadi ujian sejauh mana kekejaman boleh berselindung di sebalik gelak ketawa. Saya tidak menyentuh mangkuk itu. Saya tidak mengambil sudu. Saya hanya merenung minyak jingga yang terapung di permukaan sup dan merasakan setiap mata di meja. Makan yang panjang itu memandang ke arah saya seolah-olah saya adalah hiburan selingan antara hidangan ayam gulik dan puding jagung. Makcik Maznah ketawa kecil yang agak lantang dan berkata, "Alah, Gurau J. Dia memang selalu drama bab makanan laut ni." Kata-kata itu seolah-olah memberi kebenaran untuk orang lain turut ketawa. Mak nampak serba salah. Abah buat-buat tak dengar. Dan abang saya bersandar dengan senyuman sinis bangga yang selalu dia tayangkan setiap kali dia rasa dia berjaya memerangkap saya. Kemudian dia mengoyakkan sekeping roti Bengali, mencelupnya ke dalam sup itu dan melayang-layangkannya dekat dengan muka saya, seolah-olah dia sedang membuktikan sains itu salah. Saya menolak kerusi ke belakang dan menyuruhnya berhenti. Dia tidak berhenti. Dia berkata, "Satu gigitan takkan bunuh sesiapa pun." Dan sebelum saya sempat mencapai, tangannya merentasi meja. Satu tangan kecil telah merampas kepingan roti itu, menyangka ia adalah sebahagian daripada hidangan. 2 saat kemudian, gelak ketawa terhenti. Kanak-kanak perempuan di sebelah saya mula terbatuk-batuk. Bibirnya membengkak sambil ibunya menjerit memanggil namanya. Dan abang saya berdiri kaku dengan sup ketam yang masih menitis dari jari-jarinya. Sebelum saya ceritakan apa yang berlaku selepas itu, beritahu saya macam mana cuaca di tempat korang sekarang? Adakah ia terasa tenang, mendung atau pelik hari ini? Kerana baki cerita ini adalah tentang detik di mana gurauan keluarga bertukar menjadi bahan bukti. Dan hari di mana abang saya belajar bahawa ada akibat yang tiba lebih pantas daripada ambulans. Bunyi pertama yang memecah kesunyian panik itu adalah jeritan Ibu Kristina. "Kristina, nafas sayang. Nafas." Kerusi tertolak ke belakang, pinggan terbalik, kuah kacang tumpah di atas alas meja putih. Dan semua orang yang tadinya ketawa 5 saat yang lalu tiba-tiba kelihatan buntu. Abang saya, Ghazali, berdiri di situ dengan kepingan roti yang basah masih di tangannya. Sup ketam menitis dari jarinya ke lantai. Mulutnya terbuka seolah-olah dia mahu melepaskan diri dari situasi itu, tetapi tiada kata-kata yang keluar. Saya mencapai beg tangan saya dan menuang semuanya ke atas lantai. Telefon, dompet, kunci, pelembap bibir. Semuanya bertaburan di bawah meja sehinggalah saya menemui EPI pen saya. Tangan saya menggigil, tetapi fikiran saya menjadi sangat sejuk. Saya menjerit menyuruh seseorang menelefon 999. Makcik Maznah, wanita yang tadinya ketawa dan berkata ia cuma gurauan, kini menangis terisak-isak dengan kedua-dua belah tangan menutup mulutnya. Mak kaku di sebelah hidangan ayam. Abah berulang kali menyebut, "Apa dah jadi? Apa dah jadi ni?" Kemudian Puan Diana, jiran ibu bapa saya merangkap seorang pesara jururawat, merempuk orang ramai. Suaranya yang tegas menyedarkan semua orang untuk bertindak. Dia menyuruh Ibu Kristina membaringkannya, menyuruh saya menyerahkan EPI pen itu.
dan menyuruh sepupu saya meletakkan panggilan 999 pada mod pembesar suara. Puan Diana memeriksa pernafasan Kristina, melihat bengkak di sekitar bibirnya, dan terus memberikan suntikan itu menembusi seluar ketatnya. Kristina menjerit kesakitan, kemudian menarik nafas panjang. Dan bunyi nafas kecil itu membuatkan separuh daripada orang di bilik itu menangis dengan lebih kuat. Pergelangan tangan saya sendiri terasa pedih di mana sup itu telah terpecik pada kulit saya, tetapi saya hampir tidak menyedarinya. Ghazali akhirnya berbisik. Aku tak tahu dia akan makan roti itu. Aisyah, ibu Kristina, memandangnya seolah-olah dia mahu merubik kebenaran dari kerungkungnya. Kenapa ada ketam dekat dengan dia, Ghazali? Kenapa kau suar benda tu kat muka Nurul? Ghazali cuba ketawa hambar, tetapi tiada siapa yang menyertainya. Ia sepatutnya cuma prank, katanya. Nurul selalu berlakon macam makanan laut tu radioaktif. Aku cuma nak buktikan yang dia melebih. Ketika skim makcik Maznah pecah rahsia, dia menuding jari ke arah Ghazali dan berkata, "Kau yang suruh aku bawa sup ketam pekat tu. Kau suruh aku buat pekat sebab kau nak kenakan dia." Ghazali menengking. "Diamlah, Mak Ngah." Tetapi semuanya sudah terlambat. Semua orang di bilik itu mendengarnya. Operator 999 mendengarnya. Saya mendengarnya. Dan saya tahu ketika itu juga bahawa abang saya tidak membuat satu kesilapan bodoh. Dia telah merancang satu gurauan makan malam keluarga berdasarkan keadaan perubatan yang dia tahu boleh membunuh saya. Nurul yang dulu mungkin akan menangis atau merayu seseorang untuk faham. Tetapi wanita yang melutut di sebelah seorang kanak-kanak yang sedang bergelut untuk bernafas ini melakukan sesuatu yang lain. Saya berdiri, mengambil telefon bimbit saya, dan mula merakam gambar. Saya mengambil gambar mangkuk di tempat saya, roti di atas lantai, kesan sup di lengan baju saya, periuk di pulau dapur, dan senduk di sebelahnya. Abah menengking. Nurul, berhenti. Ini bukan tempat kejadian jenayah. Saya memandangnya dan berkata, seorang budak sedang dirawat oleh jururawat disebabkan oleh mangkuk tu. Ia menjadi tempat kejadian jenayah saat anak Abah jadikan alahan saya sebagai bahan hiburan. Ambulans tiba 9 minit kemudian. Paramedik mengambil alih, memeriksa oksigen Kristina, dan memberitahu Aisyah bahawa mereka perlu memantaunya di Hospital Shah Alam kerana reaksi alahan boleh berulang. Semasa mereka menolak Kristina keluar, Ghazali berdiri berhampiran ruang tamu, pucat dan berpeluh. Dia terus mengulangi, "Aku tak berniat nak biarkan benda ni jadi." Tetapi dia tidak pernah menyebut, "Aku minta maaf." Apabila lampu ambulans hilang dari pandangan, semua orang memandang saya seolah-olah saya patut menjernihkan keadaan. Saya mengambil mangkuk dari tempat saya, menutupnya dengan pembalut plastik, dan merakam satu lagi gambar. Ghazali merenung saya. "Kau buat apa ni?" Saya menjawab, "Menjaga bahan bukti." Dan untuk pertama kalinya malam itu, dia nampak takut. Menjelang tengah malam, rumah yang meriah itu tidak lagi berbau seperti masakan dan mentega. Ia berbau panik, kopi, dan rasa malu. Tiada siapa yang menyentuh pencuci mulut. Puding jagung dibiarkan di atas meja dapur sementara semua orang bercakap dengan suara yang perlahan. Seolah-olah Kristina tidak berada di bilik kecemasan gara-gara gurauan yang abang saya cetuskan. Aisyah telah pergi bersama anaknya dalam ambulans. Puan Diana menyusul dari belakang untuk menerangkan rawatan apa yang telah dia berikan. Saya mahu ikut sama, tetapi pergelangan tangan saya membengkak di mana sup itu terkena kulit saya. Dan setiap kali saya teringat Kristina tercungap-cungap,
Dada saya menjadi sesak. Mak cuba meletakkan tuala sejuk di lengan saya, bukan kerana dia tiba-tiba faham, tetapi kerana menjaga saya memberikannya sesuatu untuk dilakukan selain memandang Ghazali. Abah mundar-manda di pulau dapur seolah-olah tragedi sebenar adalah masalah yang akan timbul dari kejadian ini. Ghazali telah menghilangkan diri ke dalam bilik air tetamu selama 20 minit. Apabila dia keluar, mukanya telah dicuci, bajunya telah ditukar, dan riak wajahnya telah berubah daripada ketakutan kepada penuh pengiraan. Dia berjalan ke arah saya perlahan-lahan, kedua-dua tapak tangan diangkat. Nurul, abang tahu benda ni dah luar kawalan. Luar kawalan, saya mengulangi. Dia menelan air liur. Sudah tentu abang tak nak Kristina cedera. Dia tak sepatutnya terlibat langsung. Terlibat dalam apa, Ghazali? Dia menjeling ke arah Mak dan Abah. Ia sepatutnya jadi gurauan keluarga J. Kau selalu jadikan isu alahan ni benda yang besar sangat. Dan abang terfikir, kalau semua orang nampak kau tak apa-apa, mungkin kita boleh berhenti layan setiap makan malam ni macam kontrak undang-undang. Ketawa saya kedengaran tajam. Aku kerja dalam bahagian keselamatan makanan sebab orang macam kau rasa labil amaran tu cuma hiasan. Abah melangkah ke tengah-tengah kami. Sudah. Kita semua tengah tertekan. Ini bukan masanya. Mak mengangguk cepat. Abang kamu buat silap besar. Sayang. Kesilapan bodoh. Tapi dia abang kamu. Malam ni tentang keluarga. 30 minit kemudian, Aisyah menelefon dari hospital. Kristina stabil, tetapi doktor masih memantaunya. Mereka berkata reaksi itu cukup serius sehingga jika Puan Diana tiada di situ. Jika saya tidak mempunyai EPI PIN, jika ambulans lambat sedikit, malam itu mungkin berakhir dengan cara yang berbeza. Aisyah bertanyakan satu soalan kepada saya. Nurul, Ghazali tahu ke sup tu ada ketam? Saya memandang tepat ke arahnya di hujung dapur. Dia memandang saya seperti seorang lelaki yang sedang menunggu hukuman. Ya, kata saya. Dia tahu. Mak mengeluarkan bunyi rintihan seolah-olah bercakap benar adalah satu pengkhianatan. Selepas panggilan itu, Abah meminta saya duduk di ruang tamu. Saya tahu apa yang akan berlaku. Bukan rasa bimbang, tetapi kawalan kerosakan. Abah merendahkan suaranya. Nurul, apa yang jadi malam ni memang teruk. Tapi kalau benda ni tersebar, ia boleh hancurkan Ghazali. Syarikat dia bekerjasama dengan restoran dan hotel. Orang takkan faham situasi sebenar. Situasi sebenar adalah dia letak sup ketam depan orang yang ada alahan makanan laut teruk dan layang roti yang tercemar dekat dengan budak kecil. Mak mula menangis. Tolong jangan cakap macam tu. Macam apa? Macam kebenaran? Ghazali tiba-tiba meletup. Kau berlagak macam aku cuba bunuh orang. Kau selalu ambil satu situasi yang tak selesa dan tukar jadi mahkamah. Kemudian saya teringat masa saya berumur 15 tahun. Terbaring di katil kecemasan selepas penyepit udang tersentuh dulang ayam di satu majlis keluarga. Ghazali ada di situ. Dia nampak topeng oksigen itu. Dia dengar doktor terangkan betapa mautnya pendedahan makanan laut kepada saya. Dia jadikan ia bahan lawak bertahun-tahun selepas itu. Saya berdiri. Kau tahu apa yang boleh jadi? Rahangnya diketap. Aku tak sangka benda tu betul-betul akan jadi. Ayat itu mengubah segalanya. Bukan aku tak tahu. Bukan aku lupa. Bukan aku minta maaf.
Aku tak sangka benda tu betul-betul akan jadi. Saya naik ke tingkat atas dan menelefon Peguam Carmilla. Seorang peguam sidil yang pernah saya upah untuk pertikaian kontrak. Jam hampir pukul 1 pagi, tetapi dia menjawab. Saya beritahu dia semuanya. Sup itu, roti, Kristina, EPI pen. Ibu bapa saya yang sudah mula cuba melembutkan kebenaran. Carmilla berkata, jangan bertekak dengan mereka. Jangan ugut mereka. Simpan setiap mesej. Ambil gambar semuanya. Dapatkan rekod hospital bila Aisyah dah bersedia. Cari rakaman kamera CCTV kalau ada. Dan Nurul, jangan biarkan sesiapa buang sup tu. Apabila saya turun ke bawah, Ghazali sudah tiada. Mak kata dia perlukan udara segar. Saya periksa meja dapur. Mangkuk yang bertutup itu masih ada, tetapi periuk besar sudah tiada. Badan saya jadi sejuk. Mana baki sup tu? Mak berkedai pi. Mungkin Ghazali dah kemas. Saya pergi keluar ke arah tong sampah dan menemui periuk itu di bawah 2 beg plastik sampah, masih berbau ketam dan krim. Dia telah cuba membuangnya. Saya merakam gambar, memasukkannya ke dalam beg penyejuk beku yang kedap udara dan menyimpannya di dalam peti sejuk beku di garaj. Abah memerhati dari pintu masuk. Nurul, jangan hancurkan keluarga ni. Saya menutup pintu peti sejuk dan berkata, Ghazali dah pun hancurkan. Saya cuma pastikan tak ada sesiapa yang berpura-pura ia masih sempurna. Keesokan paginya, telefon saya kelihatan seperti medan perang. Ghazali telah menghantar 7 mesej sebelum matahari terbit. Yang pertama berbunyi, abang minta maaf kalau kau rasa diserang. Yang kedua berkata, kau tahu abang takkan cederakan kau dengan sengaja. Menjelang mesej keempat, topengnya mula tanggal. Ia cuma prank, Nurul. Kau dah gila. Menjelang mesej ketujuh, dia mula menawar. Kita boleh beritahu orang yang Kristina ambil roti itu sebelum aku perasan. Itu pun kira betul apa? Saya mengambil tangkap layar setiap mesej dan memajukannya kepada Carmilla. Dia membalas, bagus. Jangan balas. Kristina ditahan di hospital sehingga petang Sabtu. Laporan rasmi menyenaraikan reaksi alahan akut selepas pendedahan kepada makanan tercemar makanan laut. Aisyah menghantar saya gambar Kristina tertidur di katil hospital dengan alat oximeter, nadi menyala merah di jarinya. Kemarahan yang saya rasakan tidak panas. Ia sunyi dan tepat. Ghazali mahu membuat saya nampak seperti kuat berdrama. Sebaliknya, dia telah menyerahkan satu kes yang kukuh kepada kami. Peguam Carmilla bertindak pantas. Menjelang Isnin, dia telah bercakap dengan Aisyah, Puan Diana, dan seorang pakar keselamatan makanan yang boleh menerangkan tentang pencemaran silang dengan jelas. Menjelang Selasa, kami mendapat bahan bukti pertama yang mengubah segala-galanya. Rumah Abah mempunyai sistem keselamatan pintar kerana dia sangat sukakan gadget yang dia sendiri tak berapa faham. Sebuah kamera di atas pintu gelangsa ruang tamu mempunyai pandangan luas yang merangkumi pulau dapur. Ia merakam Ghazali berdiri di sebelah Makcik Mazna sebelum makan malam. Mengangkat penutup sup ketam pekat itu dan tersenyum sinis. Audionya tidak begitu sempurna, tetapi ia jelas. Dia berkata, sempurna. Nurul mesti akan mengamuk. Makcik Mazna bertanya, kau pasti keni idea yang bagus? Dia menjawab, relaks. Dia takkan makan pun. Aku cuma nak semua orang tengok betapa mengadanya dia. Kemudian kamera itu menunjukkan dia membawa mangkuk itu ke tempat duduk saya,
meletakkannya tepat di hadapan saya. Dan kemudiannya mencelup roti ke dalamnya sambil mencondongkan badan ke arah bahagian meja kanak-kanak. Dia telah mencipta bahaya itu dan menggerakkannya seperti sebuah prob. Bukti kedua datang daripada Aisyah. Dia pernah bekerja sebagai paralegal. Dan dia menulis kenyataan terperinci semasa ingatannya masih segar. Dia menyertakan kata-kata tepat yang Ghazali gunakan pada saat Kristina merampas roti itu dan hakikat bahawa tiada siapa yang memberi amaran kepada kanak-kanak. Bukti ketiga datang daripada Puan Diana. Kenyataannya sangat klinikal dan kejam. Dia menulis bahawa Kristina menunjukkan tanda-tanda jelas anafilaksis. Bahawa epinefrin segera secara perubatan sangat diperlukan. Dan bahawa Ghazali memperkecilkan kecemasan itu semasa rawatan sedang diberikan. Bukti keempat datang daripada mesej WhatsApp Makcik Maznah. Pada mulanya, dia mendakwa dia telah memadamnya. Kemudian, Aisyah mengingatkannya bahawa memadam bahan bukti selepas seorang kanak-kanak dimasukkan ke hospital akan kelihatan sangat teruk di mata undang-undang. Tiba-tiba, mesej itu muncul kembali. Ghazali telah menghantar mesej 2 hari sebelum majlis. Mak ngah bawa tak sup ketam tu lagi? Maznah membalas, boleh, tapi Nurul tak boleh dekat. Ghazali menulis, itu lepon dia. Dia kena berhenti perasan bagus. Bawa yang paling pekat. Aku nak satu meja bau ketam tu. Apabila saya membaca mesej itu, saya terpaksa meletakkan telefon saya ke bawah. Saya tahu abang saya seorang yang angkuh. Saya tak sangka dia telah merancang penghinaan saya berhari-hari lebih awal. Kemudian Tasha, tunang Ghazali, menelefon saya. Suaranya perlahan, seolah-olah dia cuba menahan tangis di tempat kerja. Ghazali telah memberitahunya yang saya mengugut untuk menghancurkan hidupnya kerana satu salah faham. Kemudian dia terjumpa satu grup chat di dalam tablik Ghazali. Di dalamnya, Ghazali menulis, makan malam ni confirm kelakar. Nurul berlakon macam wap ketam boleh bunuh dia. Aku nak bicarakan drama alahan dia tu. Seorang kawannya membalas, jangan sampai betul-betul bunuh dia sudah le, bro. Ghazali menjawab, tolonglah, dia nanti batuk olok-olok lepas tu mak akan manjakan dia. Tasha menghantar tangkap layar itu kepada Peguam Kamila dan berkata, saya kerja dalam bahagian sumber manusia, HR. Nurul. Saya dah pernah pecat orang untuk kesalahan yang jauh lebih kecil dari ni. Saya tak boleh kahwin dengan lelaki yang anggap keselamatan ni sebagai bahan jenaka. Fail bukti kami menjadi semakin tebal. Rekod perubatan, gambar, mesej WhatsApp, rakaman CCTV, kenyataan saksi. Dokumentasi saya sendiri tentang ruam di pergelangan tangan saya dan serangan keresahan yang saya alami 2 malam kemudian apabila saya membuka setin sup dan terpaksa duduk di lantai dapur sehingga saya boleh bernafas semula. Saya juga kehilangan satu kontrak perundingan besar dengan sebuah sekolah swasta kerana saya terlalu trauma untuk merantau bagi melakukan pemeriksaan. Carmila memasukkan perkara itu juga. Sementara itu, keluarga saya cuba menulis semula realiti. Mak meninggalkan pesanan suara memanggilnya satu kemalangan yang teruk. Abah berkata Ghazali dah belajar dari kesilapannya. Ghazali menghantar satu mesej terakhir sebelum Carmila menyekat hubungan secara langsung. Kalau kau buat macam ni, kau dah mati bagi aku. Saya merenung mesej itu dan menyedari dia masih berfikir ketakutan terbesar saya adalah kehilangannya. Dia tidak faham bahawa abang yang saya mahu simpan sebenarnya tidak pernah wujud. Apabila Carmila menelefon 13 hari selepas kejadian itu, suaranya sangat tenang. Kita dah ada bukti yang cukup untuk failkan kes. Apa yang awak nak?
Saya melihat bukti-bukti yang berselerak di atas meja makan saya. Setiap helaian membuktikan saya tidak berdrama. Saya betul. Saya berkata, saya nak mediasi, rundingan damai, dulu. Saya nak dia berada dalam satu bilik dengan setiap fakta yang dia cuba kuburkan. Pejabat mediasi di pusat Bandar Shah Alam kelihatan direka untuk membuatkan malapetaka terasa bertamadun. Dinding kuning air, pintu kaca, pembancur kopi perak. Dan penyambut tetamu yang tersenyum seolah-olah keluarga yang datang ke situ tidak membelah diri mereka sendiri di atas meja persidangan. Saya tiba bersama Kamila pada jam 9:15 pagi. Memakai suit biru kelasi dan berlengan panjang untuk menyembunyikan parut yang semakin pudar di pergelangan tangan saya. Aisyah tiba bersama peguamnya dan rekod Hospital Kristina. Dia memeluk saya dan berbisik, terima kasih sebab tak biarkan mereka padamkan hal ni. Ghazali tiba paling akhir. Dia memakai suit kelabu gelap, jam tangan mahal, dan riak wajah maruah yang terluka. Ibu bapa saya datang bersamanya. Mak kelihatan seperti dia telah menangis sepanjang pagi. Abah kelihatan sangat marah. Tasha turut datang, tetapi dia duduk berhampiran pintu, bukan di sebelah Ghazali. Cincin pertunangannya masih ada di jarinya, tetapi beliannya dipusing ke dalam. Mediator bermula dengan bahasa biasa tentang privasi dan resolusi. Ghazali mencela sebelum dia habis bercakap. Saya nak cakap saya minta maaf, katanya. Berpusing ke arah saya dengan mata basah yang sudah dilatih. Saya tak pernah niat nak sesiapa terluka. Saya cuma mengusik adik saya sebab macam tulik cara keluarga kami bergurau. Memang bodoh, tapi Nurul tahu saya sayangkan dia. Perkataan sayang telah menjadi perkataan yang sangat berguna dalam bilik itu. Sebentuk selimut yang dilemparkan ke atas objek tajam supaya tiada sesiapa perlu melihat darahnya. Mak mencapai tangan saya. Sayang, tolonglah. Kita boleh selesaikan hal ni tanpa hancurkan abang kamu. Saya menarik tangan saya jauh. Carmila membuka failnya. Cik Nurul bukan di sini untuk membincangkan tentang perasaan. Dia di sini untuk membincangkan tentang liability, tanggungjawab undang-undang. Ghazali memutarkan bola matanya. Liability? Ini yang saya maksudkan. Nurul tukar setiap isu keluarga jadi ceramah keselamatan. Carmila tidak berked-IP. Awak telah menukar satu majlis makan malam keluarga menjadi pendedahan alahan yang melibatkan seorang kanak-kanak. Kami akan menjadi tepat. Kerana ketepatan adalah lebih baik daripada penafian. Kemudian dia membentangkan bukti-bukti. Gambar mangkuk di tempat saya, roti di lantai, sup di lengan baju saya, dan rawatan oleh paramedik. Kenyataan Puan Diana. Kenyataan Aisyah. Laporan hospital, mesej WhatsApp dengan Makcik Maznah. Apabila Kamila membaca, itu lepon dia. Dia kena berhenti perasan bagus. Abah menutup matanya. Ghazali berbisik, itu dah lari konteks. Carmila berkata, kalau begitu awak akan hargai video ini. Dia meletakkan tablet di atas meja dan menekan butang main. Di situlah dia di dapur rumah ibu bapa saya, ketawa di sebelah sup ketam krem pekat. Sempurna. Nurul mesti akan mengamuk. Seluruh bilik melihat dia membawa mangkuk itu ke tempat saya. Seluruh bilik melihat dia mencelup roti. Seluruh bilik melihat Kristina mencapai roti itu. Seluruh bilik melihat dia gagal menghalang budak itu tepat pada masanya. Wajah Ghazali berubah saat video itu dimainkan. Bukan kerana dia akhirnya faham apa yang dia telah lakukan, tetapi kerana dia faham apa yang boleh kami buktikan.
Carmilla membiarkan kesunyian menyelubungi. Nampaknya pembelaan awak adalah awak cuma jangka adik awak akan dimalukan. Bukannya seorang kanak-kanak akan tercedera. Itu bukan satu pembelaan. Itu satu pengakuan bersalah. Ghazali menghentak tapak tangannya ke atas meja. Saya tak tahu Kristina ada sebarang alahan. Aisyah berdiri dengan begitu pantas sehingga kerusinya bergeser di lantai. Dia tak perlukan alahan untuk menjadikan kelakuan kau tu berbahaya. Kau bawa ketam ke muka Nurul. Kau layang-layang makanan tercemar dekat dengan budak-budak. Anak aku jadi mangsa keadaan dalam pertandingan ego kau. Kemudian Tasha bersuara dari arah pintu. Ghazali, beritahu diorang pasal grup chat tu. Kepala Ghazali tersentap ke arahnya. Tasha, jangan. Carmilla menolak salinan tangkap layar yang telah dicetak merentasi meja. Makan malam ni konfirm kelakar. Aku nak bicarakan drama alahan dia tu. Jangan sampai bunuh dia sudah. Bro, tolonglah. Dia nanti batuk olok-olok lepas tu Mak akan manjakan dia. Mak mengeluarkan bunyi seolah-olah ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Abah merenung Ghazali seolah-olah melihat seorang yang langsung tidak dikenalinya. Saya akhirnya bersuara. Kalau bos abang beritahu yang dia ada alahan makanan laut, adakah abang akan letak sup ketam depan dia untuk tengok sama ada dia menipu? Ghazali mendiamkan diri. Kalau anak pelanggan abang ada masalah perubatan, adakah abang akan layan makanan tercemar depan diorang semata-mata nak buktikan ego abang? Tiada jawapan. Atau adakah abang cuma buat benda tu pada saya sebab abang fikir adik bongsu abang dah dilatih untuk telan apa saja dan panggil ia sebagai keluarga? Mulutnya terbuka kemudian tertutup. Skim jawapannya. Carmilla membentangkan tuntutan penyelesaian. 720,000 arim. 250,000 arim untuk tabung perubatan dan terapi Kristina. 220,000 arim untuk tekanan emosi saya, kehilangan pendapatan dan ganti rugi keselamatan. 250 arim. 000 dalam penyelesaian sidang punitif untuk mengelakkan tuntutan mahkamah terbuka dan kemungkinan rujukan kes jenayah. Ghazali ketawa, tetapi kedengarannya hancur. Saya tak ada duit sebanyak tu. Carmilla berkata, kalau begitu perbicaraan mahkamah akan jadi lebih mahal. Peguam Aisyah menambah, dan akan jadi tumpuan awam. Abah mencondongkan badannya ke hadapan. Kamu minta kami bangkrapkan diri kami sendiri. Saya memandangnya. Bukan. Ghazali yang buat macam tu masa dia pertaruhkan nyawa pernafasan seorang budak demi sebuah gurauan. Mak menangis terisak-isak. Dia tetap abang kamu. Saya menjawab, Kristina tetap seorang budak kecil. Rundingan itu berlangsung selama 3 jam. Ghazali mengamuk. Abah bertekak. Mak merayu, tetapi bukti tidak mempedulikan peranan keluarga. Menjelang penghujung hari, Ghazali bersetuju dengan penyelesaian itu bersama ibu bapa saya sebagai penjamin. Perjanjian itu termasuk klausa tiada hubungan secara rasmi dan pengakuan bertulis bahawa insiden itu melibatkan pendedahan sengaja kepada risiko alahan yang diketahui. Tangannya menggigil semasa dia menandatangani. Ibu bapa saya menandatangani selepasnya. Wajah mereka kelabu. Kemudian Tasha berdiri, berjalan ke meja dan meletakkan cincin pertunangannya di sebelah salinan perjanjian Ghazali. Ghazali berbisik, Tasha, tolonglah. Tasha berkata, saya kerja dalam bahagian sumber manusia.
Saya habiskan hidup saya buat keputusan sama, ada seseorang itu selamat untuk dikekalkan bersama orang lain. Awak tak selamat. Kemudian dia pergi. Ghazali merenung saya dengan penuh kebencian. Kau dah gembira sekarang? Saya mengumpulkan fail saya dan berdiri. Bukan, kata saya. Saya dah selamat sekarang. Ada perbezaan besar di situ. Orang selalu fikir balas dendam tu rasanya macam bunga api. Hakikatnya tidak. Akibat yang sebenar selalunya lebih sunyi. Ia tiba melalui email, kontrak yang dibatalkan, pintu yang tertutup rapat, borang bank. Dan orang yang berhenti menjawab panggilan telefon anda. Ghazali belajar hakikat itu sepanjang 6 bulan berikutnya. Perkara pertama yang hilang adalah pekerjaannya. Syarikatnya menjual peralatan dapur premium kepada hotel, restoran dan kelab persendirian. Bermakna reputasi mereka sangat bergantung pada keselamatan makanan dan kepercayaan. Menjelang minggu kedua selepas mediasi itu, cerita tersebut telah tersebar lebih jauh daripada kemampuannya untuk mengawalnya. Secara rasminya, dia diberhentikan kerana pihak pengurusan mahu bergerak ke arah yang berbeza. Secara tidak rasminya, tiada siapa mahu seorang pengarah jualan wilayah yang dikaitkan dengan insiden pendedahan alahan secara sengaja semasa majlis makan malam keluarga. Dia cuba memanggilnya drama keluarga. Dia cuba mengatakan, saya cuma berlebihan. Tetapi frasa budak masuk hospital selepas diprank dengan ketam mengatasi setiap hila perhubungan awam. Perkara kedua yang hilang adalah gaya hidupnya. Jam tangan mewahnya dijual dahulu, kemudian kereta SUV sewa belinya. Kemudian keahlian kelab golf yang selalu dia banggakan di setiap majlis hari jadi. Dia terpaksa menjual perabot dari kondominium yang dia dan Tasha rancang untuk duduk bersama selepas kahwin. Dia berpindah ke sebuah apartmen satu bilik berhampiran lebuh raya di mana dindingnya nipis dan lampu tempat letak keretanya berkelip-kelip sepanjang malam. Ibu bapa saya membayar ansuran penyelesaian pertama dengan mengambil pinjaman cagaran ekuiti rumah. Abah ada menelefon saya sekali. Saya tidak menjawab. Dia tetap meninggalkan pesanan suara. Kamu tak tahu apa benda ni dah buat pada mak kamu. Saya memadamnya sebelum pesanan itu tamat. Selama bertahun-tahun. Saya dijangka untuk memahami kesan kekejaman Ghazali terhadap semua orang kecuali saya. Saya sudah penat menterjemahkan kesakitan saya menjadi alasan supaya mereka tidak terganggu. Makcik Mazna turut merasai akibatnya. Perniagaan catering dari rumahnya sangat bergantung kepada cadangan dari surau, majlis pejabat dan kepercayaan jiran tetangga. Selepas orang tahu dia telah membawa sup ketam ke majlis makan malam di mana dia tahu saya mempunyai alahan makanan laut yang teruk, tempahan terus kering. Dia berkeras mengatakan dia tidak tahu Ghazali akan bertindak sejauh itu. Tetapi ski masalahnya dengan membantu seseorang mengisi peluru ke dalam pistol dan berpura-pura anda tidak tahu mereka mungkin mengacunya. Dia menghantar surat permohonan maaf kepada Aisyah. Aisyah memulangkannya tanpa dibuka. Kristina mula pergi ke sesi terapi kerana selama berminggu-minggu dia menjadi panik setiap kali orang dewasa membawa sup berhampiran dengannya. Doktor kemudian mengesahkan alahannya mungkin ringan dan dicetuskan oleh pendedahan pekat secara langsung. Tetapi Aisyah benci perkataan ringan. Tidak ada apa yang ringan tentang melihat anak anda bergelut untuk bernafas. Bagi saya ada hari-hari yang buruk. Wang penyelesaian itu tidak memulihkan rasa selamat saya secara magis. Untuk satu tempoh masa, setiap hidangan yang dikongsi membuatkan dada saya sesak. Saya memeriksa label makanan sampai 3 kali. Saya berhenti menerima makanan melainkan saya nampak ia disediakan depan mata saya.
Kadang-kadang saya terjaga mendengar Kristina terbatuk dalam mimpi saya. Tetapi tidak seperti sebelum ini. Saya tidak beritahu diri saya yang saya hanya berdrama. Saya jalani terapi. Saya ambil cuti. Saya biarkan tangan saya menggigil bila ia perlu. Kemudian, saya membina sesuatu dari sisa kemusnahan itu. Saya menggunakan sebahagian daripada wang penyelesaian itu untuk melancarkan reka bentuk meja selamat, Safe Table Design. Sebuah studio perundingan yang memfokuskan kepada ruang makanan selamat alahan untuk sekolah. Restoran kecil, pusat penjagaan kanak-kanak dan dewan acara keluarga. Saya mereka pelan laluan dapur untuk mengelakkan pencemaran silang. Saya membantu kantin mencipta peralatan menghidang berkod warna. Saya melatih staf untuk mengambil serius tentang alahan tanpa membuatkan kanak-kanak berasa malu. Pelanggan besar pertama saya adalah sebuah sekolah rendah swasta yang guru besarnya mendengar tentang insiden Kristina melalui kumpulan ibu bapa. Dia memberitahu saya. Saya tak nak tunggu sampai benda teruk, jadi baru nak buat tindakan yang betul. Ayat itu melekat dalam fikiran saya. Ia adalah kebalikan daripada falsafah keluarga saya. Mereka menunggu sehingga kemudaratan tidak dapat disangkal. Kemudian meminta orang yang terluka itu untuk diam. Perniagaan saya berkembang lebih pantas daripada yang saya jangkakan. Sebuah majalah tempatan memaparkan reka bentuk meja selamat dalam sebuah artikel tentang keselamatan sekolah moden. Tajuk utamanya memanggil saya wanita yang mengubah mimpi ngeri keluarga menjadi kantin yang lebih selamat. Ghazali nampak artikel itu. Saya tahu kerana 3 hari kemudian, Carmilla memanjangkan satu email dari peguamnya. Ghazali mahu saya menandatangani satu kenyataan yang mengatakan insiden makan malam itu adalah satu salah faham supaya dia boleh menggunakannya dalam perbincangan kejaya pada masa depan. Dia langsung tidak bertanya sama ada saya sudah pulih. Dia tidak bertanya tentang Kristina. Dia minta saya melembutkan kebenaran supaya dia boleh menjual dirinya semula. Carmilla bertanya bagaimana saya mahu membalas. Saya berkata, tiada kenyataan, tiada hubungan, tiada semakan semula. Pada masa yang sama, Tasha mengepuh sepucuk surat kepada saya. Ia berbunyi. Saya patut nampak tanda-tanda itu dari awal. Terima kasih sebab paksa kebenaran itu terbongkar. Saya harap awak bina sesuatu yang indah dengan kebebasan awak. Saya menyimpannya di dalam laci meja saya kerana ia mengingatkan saya bahawa akibat boleh melindungi lebih daripada sekadar sasaran asalnya. Menjelang musim bunga, Ghazali telah mengambil kerja jualan berasaskan komisin di sebuah pengedar bekalan gudang. Tiada lagi makan malam bersama klien. Tiada lagi golf. Tiada lobi hotel di mana dia boleh menayangkan betapa pentingnya dia. Hanya sekadar buat panggilan promosi, susun helaian inventory, dan berdepan dengan pengurus yang 10 tahun lebih muda daripadanya yang langsung tidak peduli siapa dia pada masa lalu. Ibu bapa saya masih menjemputnya ke makan malam setiap malam Ahad. Mereka masih tidak menjemput saya. Hal itu tidaklah begitu menyakitkan seperti yang saya sangkakan. Mungkin kerana buat pertama kalinya, ketiadaan terasa jauh lebih selamat daripada kepunyaan. Kemudian pada suatu petang, Aisyah membawa Kristina ke pejabat saya. Kristina melihat susun atau kantin di atas meja saya dan bertanya jika saya sedang membina sebuah kantin di mana tiada siapa yang akan kena ejek. Saya melutut dan berkata, itu tepat sekali apa yang Acik sedang buat. Dia mengangguk dengan serius dan berkata, bagus. Orang dewasa pun perlukan peraturan juga. Daripada segala yang berlaku, itu mungkin ayat paling benar yang pernah diucapkan oleh sesiapa. Setahun selepas malam kejadian itu,
Saya berdiri di pejabat saya di Shah Alam dengan rintik hujan menitis di tingkap dan pelan tindakan kantin sekolah terbentang di atas meja lukisan saya. Di luar langit mendung kelabu, tetapi di dalam bilik itu terasa hangat dengan lampu meja, sampil kertas, carta dinding dan deruman senyap perniagaan yang saya bina daripada satu malam yang berniat untuk mematahkan saya. Reka bentuk meja selamat kini mempunyai 4 pekerja. Kami ada kontrak dengan sekolah, pusat penjagaan kanak-kanak dan kumpulan restoran yang mahukan protokol alahan sebenar dan bukannya penafian kecil di bahagian bawah menu. Pada dinding berhampiran pintu masuk, saya mengekalkan satu ayat daripada manual latihan kami. Keselamatan bukanlah sikap sensitif. Keselamatan adalah rasa hormat. Saya menulisnya selepas seorang pengetua bertanya kepada saya bagaimana untuk menerangkan tentang alahan makanan kepada staf yang merasakan ibu bapa terlalu melebih-lebih. Saya beritahu dia untuk berhenti menjadikan perbualan itu tentang ketakutan dan mula menjadikannya tentang maruah. Tiada kanak-kanak yang perlu hampir mati dahulu sebelum orang dewasa mempercayai mereka. Tiada tetamu yang perlu ketawa bersama sementara seseorang menguji batas perubatan mereka. Tiada keluarga yang patut menggunakan perkataan gurauan untuk menutup tingkah laku yang akan dipanggil sembrono di tempat lain. Kristina semakin pulih. Aisyah menghantar perkembangan terkini setiap beberapa bulan. Kristina telah membesar menjadi kanak-kanak perempuan yang memeriksa labil, menegur orang dewasa dengan sopan, dan memberitahu rakan sekelas, badan saya ada peraturannya sama macam awak. Ayat itu membuatkan saya menangis saat pertama kali saya mendengarnya. Dia telah belajar berjaga-jaga tanpa rasa malu. Itu sangat bermakna. Ghazali, daripada cerita kecil yang sampai ke telinga saya, tidak belajar dengan begitu baik. Dia bekerja di bahagian logistik gudang. Berpendapatan kurang dari separuh daripada apa yang dia pernah dapat, tinggal di apartmen yang dia benci. Dan memberitahu sesiapa sahaja yang sudi mendengar bahawa adik perempuannya telah menghancurkan hidupnya. Ironinya agak melucukan. Saya tidak meletakkan sup ketam di hadapan sesiapa pun. Saya tidak melayang makanan tercemar dekat dengan budak kecil. Saya tidak cuba membuang bahan bukti. Saya sekadar menolak untuk menyerap akibat daripada pilihan yang dia buat. Ibu bapa saya masih belum memohon maaf. Kadang-kadang mak akan mengepus kad ucapan raya tanpa apa-apa tulisan di dalamnya kecuali namanya dan nama abah. Saya tidak membalas. Pada mulanya, kesunyian itu terasa kejam. Kemudian ia terasa bersih. Saya telah menghabiskan terlalu banyak tahun mengelirukan antara akses bersama keluarga dan kasih sayang sebenar. Hanya kerana seseorang itu berkongsi darah daging yang sama. Ia tidak bermakna mereka berhak ke atas meja anda, kemaafan anda, atau sistem saraf anda. Itu adalah salah satu pengajaran paling sukar untuk diterima, tetapi juga salah satu yang paling berharga. Dunia mengajar manusia, terutamanya anak perempuan, untuk menjaga keamanan walau apa jua kosnya. Senyum bila dihina. Sabar dengan pembuli. Maafkan sebab air dicincang takkan putus. Tetapi keamanan tanpa keselamatan bukanlah keamanan. Ia adalah penyerahan diri. Bayaran penyelesaian terakhir dikreditkan pada penghujung November, hampir tepat setahun selepas insiden itu. Carmilla menghantar satu email ringkas. Kes ditutup. Saya membacanya 3 kali, menunggu rasa kemenangan itu. Ia tidak kunjung tiba. Sebaliknya, apa yang datang adalah satu ketenangan yang sangat dalam dan teguh. Saya menutup komputer riba saya dan berjalan ke bilik latihan di mana pasukan saya sedang menyiapkan sebuah bengkel. Di atas meja terdapat dulang makanan percubaan, label berkod warna, kad alahan,
dan senario praktikal untuk para guru. Satu senario bertanya, apa yang patut anda lakukan jika seorang pelajar berkata mereka tak boleh makan sesuatu? Tetapi orang dewasa lain berkata mereka cuma memilih makan? Jawapannya mudah. Percaya pelajar itu. Buang risiko tersebut. Tanya soalan kemudian. Skim pendidikan yang keluarga saya tidak pernah berikan kepada diri mereka sendiri. Skim pengetahuan berharga yang saya harap seseorang gunakan untuk melindungi saya ketika saya masih kecil. Skim nilai yang saya mahu berikan kepada setiap ruang yang saya masuki sekarang. Balas dendam adalah perkataan yang orang gunakan bila mereka tak mahu sebut perkataan accountability. Mereka panggil anda pendendam bila anda simpan bukti. Mereka panggil anda kuat berdrama bila anda enggan memperkecilkan kemudaratan. Mereka panggil anda kejam bila anda berhenti melindungi orang yang menyakiti anda. Tetapi melindungi diri sendiri bukanlah kekejaman. Bercakap benar bukanlah pengkhianatan. Membuatkan seseorang membayar harga atas kerosakan yang mereka lakukan bukanlah menghancurkan keluarga. Kadang-kadang ia adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kerosakan itu daripada merebak. Malam itu, abang saya cuba menjadikan alahan saya sebagai bahan jenaka. Dia mahu seluruh meja ketawakan ketakutan saya, langkah berjaga-jaga saya, dan sempadan saya. Sebaliknya, dia telah mengajar semua orang dengan tepat mengapa sempadan itu wujud. Dia hilang kerjanya, pertunangannya, reputasinya, dan tata anak emas yang dia duduki hampir sepanjang hidupnya. Saya pula mendapat sebuah syarikat, sebuah suara, dan satu kehidupan di mana tiada sesiapa berhak memutuskan bahawa keselamatan saya adalah satu beban yang menyusahkan. Saya tidak meraihkan apa yang menimpa Kristina. Saya tidak akan pernah. Tetapi saya menghargai apa yang berjaya dia harungi dengan memastikan kanak-kanak lain dipercayai sebelum mereka tercedera. Saya menghargai apa yang saya berjaya lalui dengan menolak untuk duduk di meja makan di mana kasih sayang datang bersama hidangan sampingan bernama penghinaan. Semasa saya mengunci pejabat petang itu, dengan pantulan air hujan bersinar di laluan pejalan kaki. Saya terfikir tentang mangkuk sup ketam itu, gelak ketawa, jeritan, dan kesunyian yang datang selepasnya. Kemudian saya terfikir tentang kantin yang telah kami reka semula, guru-guru yang telah kami latih, dan kanak-kanak yang tidak akan pernah tahu nama kami, tetapi akan menjadi lebih selamat kerana kami melakukan tugas kami. Ada akibat yang tiba lebih pantas daripada ambulans. Ada pula yang mengambil masa, dokumen mahkamah, keberanian dan kesanggupan untuk disalah-ertikan. Tetapi apabila seseorang melayan nyawa anda seperti satu gurauan, pengajarannya haruslah tidak dapat dilupakan. Bukan kerana balas dendam itu manis, tetapi kerana accountability boleh menyelamatkan nyawa yang seterusnya.